Serius lah, korang tak pernah sampai Singapura. Singapura tak pernah sampai. Malaysia dengan Singapura, jarak dia tak sampai 1 kilometer pun dekat Tambak Johor tu. Tapi tak pernah sampai Tak apa, siapa yang belum pernah pergi ke Singapura ataupun belum pernah jejakkan kaki ke Singapura, korang tengok video ni baik-baik. Untuk trip kali ni, saya akan bawa korang pergi Untuk trip kali ni, saya dan juga Gemilang Rasa Travel bawa lebih kurang dalam 30 orang pelancong dari Semenanjung Malaysia dan juga 2 orang pelancong dari Indonesia untuk jelajah ke Singapura untuk trip 1 hari sahaja. Memandangkan ramai yang bersetuju untuk mulakan trip ni dari Johor Bahru, jadi kami berkumpul di depan Tiun Hotel Johor Bahru seawal jam 6.30 pagi. Kalau nak buat trip macam ni dari KL pun ada juga. Setelah semua pelancong tiba, bas pun mula bergerak untuk bawa kami menuju ke Custom JB dan juga Woodland Checkpoint untuk urusan cok pasport kedua-dua negara. Selesai sahaja urusan immigration dan juga custom kedua-dua buah negara, bas pun mula bergerak untuk bawa kami ke destinasi pertama iaitu Pulau Sentosa. Sampai je ke Pulau Sentosa, kami terus disambut oleh tour guide yang memang berasal daripada Singapura iaitu Kak Shahnaz. Nama saya Syahna. Hari ini 1 hari kita akan berjalan berpusing-pusing lah kata orang. Seluruh Singapura. Kak Shahnaz terus bawa kami ke depan USS ataupun Universal Studios Singapore untuk kami bergambar dekat depan globe ni. Setelah masing-masing puas bergambar dekat area depan USS ni, Kak Shahnaz bawa kami pula naik monorail untuk menuju ke Beach Station dan kemudian naik pula tram untuk menuju ke Siloso Beach. Sekarang ni kita nak pergi ke Fort Siloso pula. Jom. Dekat sini Kak Shahnaz bawa kami ke Fort Siloso untuk kami naik ke menara yang tinggi ni untuk kita dapatkan pemandangan yang cantik dari atas ni. Bila dah ada dekat atas ni, Masya Allah, view yang ada memang cantik. Untuk kaki-kaki selfie, memang puas lah dia orang bergambar dekat atas ni. Ingatkan naik dekat atas skywalk ni just untuk bergambar je. Rupa-rupanya dekat hujung ni ada tempat yang bersejarah yang tersimpan dekat sini. Kami siap masuk lagi dekat dalam terowong ni untuk jelajah sendiri tempat penyimpanan peluru oleh askar Inggeris satu ketika dahulu. Dah puas bergambar dan berselfie bagai dekat atas ni, kami pun turun semula untuk menuju ke destinasi seterusnya. Waktu ni jam dah menunjukkan 11 pagi. Kejap lagi nak makan tengah hari. So, destinasi seterusnya, Kak Shahnaz akan bawa kami menuju ke Arab Street untuk makan tengah hari dekat sana. Sepanjang perjalanan nak menuju ke Arab Street tu, saya jadi terpukau bila tengok suasana dekat Singapura ni dengan bangunan-bangunan yang cantik-cantik yang ada dekat sini. Dekat Arab Street ni memang ada banyak restoran dan macam-macam jenis pilihan makanan. Kami pilih untuk makan dekat restoran Al-Tasnim ni untuk kita makan nasi Arab dekat sini. Dekat restoran ni pun ada macam-macam jenis pilihan makanan. Kita orang berpakat untuk beli set combo dan makan sama-sama. Jujur cakap nasi Arab lamb shank dia, sup tulang merah dia dengan murtabak dia, seriously memang jadi. Kita orang spend tak sampai $20 pun seorang untuk bayar set combo ni. Seriously memang puas hati. Selesai je makan tengah hari, kita orang pun terus menuju ke Masjid Sultan yang betul-betul terletak dekat depan restoran ni untuk kami tunaikan solat Zuhur. Masjid Sultan ni antara masjid yang paling bersejarah dekat Singapura. Kalau nak tahu tentang sejarah masjid ni, korang kena datang sendiri, dengar apa yang tour guide akan cerita. Dah selesai tunaikan solat, kita orang berjalan sekejap dekat area depan masjid ni untuk tengok kedai-kedai yang jual souvenir. Macam-macam souvenir ada jual dekat sini. Lepas tu banyak spot-spot untuk bergambar yang ada dekat sini. Tepat jam 2 petang, driver bus pun datang jemput kami untuk bawa kami pula menuju ke Bugis Street. Untuk kaki-kaki shopping, ini tempat dia. Tempat ni lebih kurang macam uptown lah. Segala macam barang yang ada kat sini memang murah. Sebab itulah tempat ni sentiasa penuh dengan orang, bukan setakat pelancong tapi orang-orang Singapura sendiri suka berbelanja kat sini. Setelah masing-masing selesai melontar dolar dekat sini, kita orang pun bergerak menuju ke destinasi seterusnya iaitu Jewels yang terletak di Changi Airport. Dekat sini kita akan bergambar berlatar belakangkan air terjun yang turun daripada bumbung kaca ni dan juga suasana hutan yang ada dekat dalam mall ni. Macam tak sangka pula, dekat dalam mall boleh ada hutan dan juga air terjun yang paling tinggi dekat dunia. Kami bergambar sekejap dekat sini, kemudian kami turun ke bawah untuk cuci mata dekat mall yang ada dekat sini. Cuci mata je lah, kalau tak cuci mata, cuci poket. Untuk destinasi seterusnya, Kak Shahnaz bawa kami menuju ke Merlion Park. Dekat sini memang sentiasa penuh dengan orang sebab ini antara mercu tanda yang ada dekat Singapura. Orang kata kalau melancong ke Singapura, tak sah kalau tak singgah dekat sini.
Dekat Merlion Park ni kita orang tak dapat nak lepak lama sangat sebab waktu tu hujan turun. Sempatlah kita orang bergambar dekat sini. Setelah hujan turun, kita orang pun bergerak menuju ke masjid yang mana terletaknya makam Habib Noh untuk kita orang tunaikan solat asar dekat sini. Masjid Haji Muhammad Saleh ni pun ada cerita sejarah yang sangat menarik untuk kita dengar. Kalau korang nak tahu, korang kena follow trip ni, nanti tour guide akan cerita. Selesai je tunaikan solat asar, kita orang pun bergerak menuju ke Garden by the Bay untuk kita orang bergambar dekat sini. Dekat sini kalau waktu malam, lampu-lampu yang ada kat sini seriously memang cantik. Tapi memandangkan cuaca hujan, jadi kita orang bergambar sekejap je dekat sini. Kemudian Kak Shahnaz bawa kami menuju ke Marina Bay Sands. Kita orang sampai dekat sini sebelum pukul 7. Tepat pukul 8 malam nanti akan ada satu show air dan juga lampu-lampu dekat tengah-tengah tasik ni. So sementara nak tunggu persembahan tu bermula, kita orang pun free and easy dan buat hal masing-masing dekat dalam mall ni. Tepat je 8 malam, persembahan ni pun bermula. Seriously, show ni memang gempak gila. Selesai je persembahan ni, maka selesai jugalah itinerary kita untuk trip 1 hari ke Singapura. Kita orang pun berkumpul ramai-ramai, naik semula ke dalam bas dan terus bergerak menuju ke Johor. Pakej percutian 1 hari ke Singapura ni bermula dengan harga RM169 tambah $20 tipping seorang. Kalau korang nak kami uruskan percutian korang sama macam dalam video ni, hubungi tim sales kami di Gemilang Rasa Travel JB.